Jenazah ni macam dia senyum gitu ya. Saya tengok saya lari. Mula isteri ni pergi ketuk pintu, rakyat nak pergi semayasa. Saya pun okey nak pergi berapa orang? Dia kata 5 sebuah kereta. Kata pergilah. Saya pun bagilah 30 riyal. Dia kata tak payah nak mari 10 cukup. Kata ambil lah nak minum air balik ke apa ke. Dia kata dak dah. Dia kata saya salah dia, saya bercakap. Itulah kalian lah. Pas mayasa tu turun nak pergi semayang maghrib. Jadi masa tu lah ribut. Jadi saya tak sempat sapa di Masjid Haram tu. Kandah di jalan-jalan ni. Jadi dengan ribut dengan gapo, saya pun singgah di hotel. Duk tengok hujan tu memang lebat. Angin pun kuat. Sampai banjir. Hujan tu reda sikit. Siapa ajak kawan. Redah air ni sampai kat lutut. Jadi bila sapa di Masjid Haram tu, tak boleh nak masuk. Tak ni tanya sama tak tahulah sebab apa. Bila siap semayat tu baru masuk. Masuk tu lah tak tahu apa. Habis dalam Masjid Haram ni basah. Masuk waktu Maisa. Jadi Maisa, lepas Maisa tu siap tu nak balik tu baru telefon. Mulanya tak akak. Dari pukul 10 saya pun miss call ke dari bilik ke bilik. Haji jangan susah dia kata. Tak apa Haji akan cari. Haji balik duduk hotel. Jadi ada apa-apa kita hubungi Haji. Hari Ahad tu petang tak apa Haji pun ajak pergi buat pecembel mayat di. Baru tahu benda tu mula ni meninggal. Jenazah ni macam dia senyum gitu ya. Saya masa tu lah saya tak boleh tahan. Saya tengok saya lari. Bila isteri ada ni, kalau dia baik, dia buat baik tu kita hargailah dia. Bila buruk tu kita nasihat ke dia. Baru hidup kita tu bahagialah. Baru comel.